kita sedekah atas dunia, sebenarnya kita simpan duit di akhirat. Kita nampak zahirnya kita berhabis beri kat orang tu 10 riyal, orang ni 20 riyal, 30 riyal. Sebenarnya kita masuk akaun akhirat kita sesok. Hak ni lah sesok ni kalau kita buat tubik dengan hati jujur, dengan hati yang ikhlas 10 riyal, 5 riyal, 6 riyal, sekali pergi semai jemaah 10 riyal. Baca contoh semua ni Tuhan sipung. Sesok di akhirat Tuhan buka akaun. Oh banyak pitimu. Hak kita selama gini kita ingat kita berhabis kat orang. Tapi sebenarnya hak tu lah kita simpan. Kita simpan sebenarnya untuk akaun akhirat, saham akhirat kita. Maka sebab itulah digalakkan sangat kita ni bersedekah. Ambo besar sangat ke diri ambo sendiri, dan kita semua ni sedekahlah walaupun riyal 2 riyal setakat kita mampu. Tak nanti kita ada ambo ada setengah jawab, alah ustaz tak apalah, duit ada, gaji masuk ribu-ribu. Ambo ni nak makan berpayah. Jangan jadi gitulah. Kita sedekah setakat kita boleh. Kalau boleh wis riyal lah. Ni hari jemaah hari ni kita pergi semai jemaah ni. Kalau boleh pus riyal lah tabung. Seminggu riyal, 4 minggu 4 riyal. Dah dalam setahun ni ada berapa? Berapa 30? 56 minggu dah setahun. Jalan ke dak? Teracik. Rasa 56 minggu setahun. Jadi kalau riyal setahun berapa dah? 56 riyal. 56 riyal ni Tuhan kata aku kanda 10. Aku kanda 10. Jadi 50 ni kali dengan 10. 560. Banyak dah lah tu. Setahun. Kalau kita duk buat benda ni bertahun-tahun, insya-Allah hak sikit ni akan jadi bekalan kita saham di akhirat. Ya Tuhan akan tengok, oh mu sebenarnya mu duk simpan duit dengan aku, mu yang tak khabar. Jadi dengan hak ni lah kita harap insya-Allah boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala.